khususnya rakyat-rakyat kita yang ada ni, mereka ni mengamalkan tak gaya hidup yang sihat? Contohnya seperti bersenam tadi, bersosial bersama dengan orang-orang yang tersayang. Okey, jadi dua. Saya nak cakap dari dua versi. Yang pertama dia kalau kita kat Malaysia ni, dia memang dia gaya hidup kalau bersenam tu, bersenam tu kurang. Limit Kalau kita lihat tak ramai orang bersenam lah. Kecuali kalau ada program, ada event, kalau ada foto-foto kan, seronok lah ramai turun kan. Ada senam aerobik, tu ya. Tapi kalau nak jadikan tu sebagai amalan harian tu tak ramai. Saya jamin lah tak ramai. Mungkin yang lain mungkin boleh sokong ataupun tidak lah. Betul. Memang tak ramai. Tapi yang lagi satu yang kedua ni, orang kata bercampur gaul dengan masyarakat itu saya setuju. Rakyat Malaysia cukup sebab tentang itu. For example, pelajar bercampur gaul, for example, berhubungan, percintaan. Itu bercampur gaul juga tu. Betul. Tapi cuma kesilapan di situ minda tu tidak mengawal hubungan itu dengan baik. Kerana apa? Tiada pengawalan yang baik.